bagi makan. Peliknya. Ipin. Mana budak-budak ni pergi? Aduh. Bersepahnya. Ish, mana dia orang ni? Biarkan mainan sepah-sepah ni. Nanti opah terpijak jatuh, macam mana? Jangan marah. Ini sekejap je boleh kemas. Betul. Tak boleh percaya ni. Akak, tak apa-apa. Akak nak korang kemas elok-elok. Kalau tak, akak buang semua. Itu dah kau. Main-main lagi. Dah kemas semua? Dah. Nanti akak tengoklah. Kemas apa? Barang mainan kita orang. Nak buang mana yang dah tak elok. Baguslah tu. Opah, lepas makan kita orang nak pergi rumah Ihsan, boleh? Pergilah. Jalan baik-baik. Yeay! Terima kasih, Opah. Ihsan, ini anak patung kau. 2-3 jambatan gantung. Ihsan main anak patung. Itu bukan aku punya. Aku kan budak lelaki. Mana main anak patung? Yelah tu. Mimi, kau ambil lah. Saya ambil ya. Terima kasih. Sama. Wah! Lepaslah. Tunggu. Saya punya. Saya simpan dulu.
Pipi! Say, aku ambil yang ni Boleh? Ambillah. Aku balik dululah. Biar betul. Sikit je tinggal mainan korang. Yelah, mainan tu je yang kita orang sayang dan suka main. Betul-betul-betul. Mainan lain yang masih elok ada dalam kotak ni. Derma. Kalau nak derma, barangnya biarlah masih boleh digunakan. Bukan macam ni. Faham? Faham, Kak? Jadi mainan ni letak di... Kotak buah. Pandai. Dah. Simpan kotak tu. Yang 2 kotak ni nanti kita hantar ke balai raya. Boleh? Boleh aja. Vroom, vroom. Laluan. Upin, Ipin, kotak apa tu? Oh, kotak tu ada mainan dan barang lama yang kita orang tak nak. Kita orang nak hantar ke balai raya. Betul-betul-betul. Sedapnya. Upin, Ipin, tak sayang ke barang ni? Ada istimewanya barang ni. Cuba ingat. Upin, teman aku Upin. Siap. Ini stoknya sekolah yang akak jahit untuk kita dulu. Masa tu, Opah tak ada duit nak beli. Ingat pun, betapa susah payah akak jahit. Dan kau berdua tahu nak buang je. Tengok ni. Seingat Opah, mainan ni hadiah hari jadi Upin dan Ipin. Abah dengan mak kau berdua yang beli. Nak buang? Tak sayang ke? Tapi dah buruk dan rosak pula tu. Lagipun kita orang dah besar. Tak main tu dah. Biar buruk atau dah rosak macam mana pun, barang-barangan ni amat berharga. Pemberian penuh makna. Sepatutnya ia disimpan baik-baik sebagai kenangan. Tak apalah, biar Opah je yang simpan. Opah, kita orang pergi dulu. Nak bawa ke mana tu? Tak jadi pergilah, Kak. Nak kemas balik.
Elok lagi ni. Ipin, kau ingat lagi pensel warna ni? Ingat. Bukanlah. Untuk adikku Upin yang disayangi, Kak Ros. Ada pun. Untuk adikku Ipin yang disayangi, Kak Ros. Aku janji akan jaga dan simpan elok-elok. Alah, habis bateri pula. Bosannya. Ehsan, marilah main sama-sama. Jomlah. Aku tak ada kereta mainan macam korang tu. Bukan kereta. Terak. Aku ada 2. Nah, aku main terak biru. Kau main terak oranye. Apa lagi? Jom, kita lomba. Ya! Satria Kilat! Satria Padat! Wira Rimba! Garu Ribok! Garu Berapi! Kita orang balik dulu. Hebatlah kau. Pusingan kau menang. Ha? Seronok dapat kalahkan kawan-kawan. Aku sukalah terak ni. Kalau kau suka, ambillah. Aku bagi. Betul? Ya ke? Terima kasih, Fiji. Aku janji akan jaga dan simpan elok-elok. Kaulah sahabat selamanya. Loh, kita kan dah lama kawan. Upin! Kenapa, Ihsan? Kau dari mana ni? Kau ada ambil truk mainan warna oranye kan? Kan? Ada? Kau bagi. Minta balik. Dah bagi, mana boleh minta balik? Buruk siku tau. Tahu. Tapi truk oranye tu penting sangat. Aku kena dapatkan balik. Kalau tidak, Fizi maju. Fizi maju? Kenapa?
Begitulah ceritanya. Oh. Nampak sangat aku tak sayang barang yang dia bagi. Aku bagi pada orang lain. Kesian dia. Habislah. Vivi tak nak kawan dengan kau dah. Mana tak tu? Bagilah balik. Bukan aku tak nak bagi balik. Tapi... Sebenarnya... Alah, kau memang tak sayang barang. Sebab kau nak beli baru. Tahu pun kau. Jadi janganlah merajuk dengan aku. Suka hati akulah. Sang, truk oren tu kan? Kau dah buang? Tidak. Truk oren tu dah jadi... kitchen. Wah, comelnya. Pandai kau tulis semula. Ya, sebab masih ada sayang. Apa-apa? Ada apa ni, Ros? Tu. Tengok. Pa, biar kita orang simpan barang-barang ni ya. Kita orang janji akan simpan dan jaga baik-baik barang-barang ni semua. Baguslah kalau masih ada sayang.